Okey, dia ada eczema dan dia nak pakai benda yang untuk exfoliate kulit. Kalau you ada eczema, jangan pakai yang lain kecuali pakai yang plant based. Kerana plant based ni dia ada aloe vera yang ni, soothing. Pasal saya takut kalau yang ada eczema ni kadang-kadang kulit dia sensitif dan kalau dia over pakai benda yang terlalu kuat, dia akan jadi skin barrier dia rosak. Kita tak mahu macam tu. Nak lawa tapi kalau skin barrier dia rosak, dia ada habis hancur. So kalau you all ada masalah eczema atau kulit terlalu kering, okey, tapi you all tetap nak kena bonsai kulit mati supaya kulit you all lebih cerah dan bersih macam ni, tanpa bedak, melasma dan kulit kusam. You all pakai exfoliating gel yang ni. Pakai exfoliating gel yang ni supaya kulit kita nampak lagi bersih. Dan tujuan kita exfoliate bukan saja untuk bersih, tetapi dia bonsai kulit mati supaya produk seterusnya kita pakai untuk mencantikkan kulit akan lebih berkesan. So kalau nak yang ni saya letak kat beg kuning. Okey, saya bersedia siapa yang ada eczema, siapa yang kulit terlebih kering, try yang ni. Try yang ini dulu. Jangan terlalu ekstrim. Dan cara nak pakai dia, pakai masa kulit kita kering. Tak payah basuh muka dengan pencuci muka ataupun scrub sebelum dan selepas. Memadai pakai dia dengan kulit kering. Ambil semua amount. Okey, dan kalau siapa yang kulit kering, seminggu sekali dah cukup. Okey, dan pakai scrub. Dia bantu untuk buang sel kulit mati dan dia tak irritatekan kulit kita, menjadikan lebih kering apa semua, tak. Dia pasal dia plant based. So yang ni ada tulisan KKM, mampu milik, mampu berkesan, ada tulisan KKM. So berbaloi sangat-sangat you all beli, dapatkan di beg kuning untuk kulit yang lebih bersih. Alright, bye, terima kasih. Assalamualaikum.